Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir di channel ini. Channel yang selalu menghadirkan video-video terbaru seputar jiran Nusantara. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh regional. Peran strategis Indonesia kerap menjadi perhatian dan perbincangan negara-negara tetangga. Mulai dari sektor ekonomi, pertahanan, hingga hubungan diplomatik di tingkat global. Tanpa basa-basi lagi, mari kita gas ke videonya. Dan sebenarnya kita ini tanah Melayu. Tak tahu siapa. Malaya ni di British panggil dia Malaya. Jadi ini nama kita ni tanah Melayu. Seharusnya kita ini orang Melayu. Siapa yang datang sini Melayu. Karena itu kita lihat dulu. Ingat tak? Ketika perjuangan untuk mencapai kemerdekaan ini, PKMM, Parti Kuasa Melayu Malaya ini mengajukan sesiapa yang lahir mengenai dia ini dianggap Melayu. Tak. Maksudnya orang Cina karena jadi kita ini harus negara bangsa kita bangsa, dan Melayu ini ialah satu kumpulan kepulauan Melayu yang dipanggil Nusantara. Artinya Sumatera itu Melayu, Jawa itu Melayu, Brunei itu Melayu, Sabah Melayu, ini Melayu. Jadi ini, tapi tidak tahulah tiba-tiba saya celaka betul lah. Siapa menukar nama bangsa South? Itu Kerinci Pantai Dalam. Itu nama asal, itu nama usul, itu pensejarahan. Mematikan kampung Kerinci Pantai Dalam adalah hukum, artinya mematikan pensejarahan Melayu. You kill the historical root. Ini kezaliman, ini kejahatan, ini sama macam Zionis Black Rock, sama juga peranan yang melakukan, menukarkan nama. Dan Palestin dijadikan Israel. Ini menukar nama. Dipanggilkan kalau dipanggil tu dialihkan nama Samara, dipanggilkan West Bank terbina. Jadi ini Zionis pekerja. Ini semua orang ini saya tuduh mereka ini Zionis. Adalah bangsa South lah, ada Gombak East lah. Ini mana? Di London itu South Bank itu south of the river. Kita ni bangsa South ni south apa? Selatan daripada apa? Saya nak mencagut lah Pukimak dia daripada atau betul harus dicagutkan. Mereka ni Pukimak tak tahu sejarah. Mereka ni semua ni muka Pukimak. Jadi kerana itu saya katakan harus dikembalikan, harus kesedaran balik. Kita harus tak ada. Dan juga kerajaan kita ini, orang ini harus sedar. Nama-nama ini entah apa SD lah, South Villa, apa pasal ni? Kenapa ini? Di London tidak ada nama kampung Melayu lah, tak ada. Mereka tidak interested. Mereka kebudayaan dan pensejarahan mereka sendiri tidak ada. Mereka tidak penting, dia tidak mahu. Mereka bangga kesejarahan itu. Jadi kita tidak bangga, kita pula tiba-tiba bangsa South. Pukimak bangsa South apa? Jadi ini tak betul. Betul. Jadi tak. Saya pun terperanjat. Jadi ini harus dikembalikan dan nama-nama bandar-bandar baru ini harus kembali berjalan. Okey. Saya rasa bukan Indonesia tak boleh terima istilah tanah Melayu atau kalau kita sebut mereka sebagai bangsa Melayu. Tapi pemahaman kita tentang Melayu itu sendiri berbeza sebenarnya. Kalau kita tengok perlembagaan kita perkara 160/2, kalau saya silap tolong betulkan ya. Maksud Melayu ialah mereka yang berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan istiadat Melayu. Yang ni ramai confuse sebab ada orang cakap Melayu tak semesti Islam. Tak. Once dia keluar Islam, ikut perlembagaan, dia bukan dikategorikan sebagai Melayu. Sementara kat Indonesia, Melayu merujuk kepada tribe atau kaum. Dia macam contoh Iban atau Kadazan Dusun. Kita pun, kalau kita cakap orang Iban tu orang Melayu, diorang belum tentu diorang terima. Sebab diorang rasa bahasa tak sama, budaya lain, pakaian pun lain. Indonesia ni pula, kaum dia lebih 1,300, bahasa dalam 800 dan dialek ada 700. Majoriti di Jawa lah dalam 40%. So diorang ni, bila kita cakap diorang ni termasuk orang Melayu, diorang tak nak lah. Sebab yelah, bahasa lain, pakaian lain, makanan pun tak sama. So bagi saya, ini hanya lebih kepada pemahaman tentang maksud Melayu itu saja. Bagi kita, Melayu merujuk kepada bangsa, sedangkan bagi diorang, Melayu itu adalah etnik. Dan satu lagi, kat sana Melayu tak semestinya Islam. Kita banyak
benda kita gagal lah. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Saya tidak, contohnya lah, contohnya bangsa itu saya tak marah, kerana itu ada persejarahan dia. Bangsa yang sekarang ni bangsa ada persejarahan dia, itu adalah dulu estate yang dimiliki oleh raja, itu nama dia, itu lah jalan. Tapi ini yang Kampung Kerinci Pantai Dalam ni diubah, kenapa? Ini saya jadi ini artinya ada niat jahat, berniat jahat. Orang yang mengalih itu berniat jahat untuk mematikan persejarahan bangsa Melayu. Seperti juga ketika itu kenapa ditukar Malaya ini, British memanggil dia Malaya dan memanggil kita ni Malayan. Tapi tidak, kita ini bukan Malayan, kita ini orang Melayu. Negara kita ni adalah tanah Melayu. Okey, England, land of the English. Finland, land of the Finnish. Scotland, Thailand, land of the Free Thai. Jadi ini, jadi Malay land, tanah Melayu. Jadi kenapa? Jadi saya mengajukan supaya, dan kemudian tiba-tiba jadi Malaysia. Apa? Malaysia ni tidak ada apa-apa mana. Kita ini tanah Melayu. Ini yang saya tunjukkan. Jadi kesedaran ini dah sampai sekarang. Orang-orang makin lama makin sedar bahawa ini dulu ni daripada United Malay National Organisation, nama parti ini pun nama orang putih sampai sekarang. Jadi dia terikut-ikut. Maksudnya pengkhianatan terhadap isu nama ni kita boleh kata dipelopori oleh UMNO juga. Ya. Orang Melayu ni tidak pernah resis. Dia ada prasangka, dia ada prejudis. Dia tidak resis. Orang Melayu ni tidak boleh jadi resis kerana dia bukan memiliki harta. Kau tengok kedai-kedai di seluruh ni, di Kuala Lumpur ke, di PJ ke, di Kelang, semuanya dimiliki oleh Cina. Macam mana orang Melayu ni katakan resis? Kalau dia not possible. Dulu ada tulis dekat Perancis yang orang Arab bangkit, yang miskin. Ya betul. Hisham kata dia orang bangkit sebab mereka miskin dan tertindas dalam masyarakat. Dia orang luar. Tapi kat sini terbalik. Betul. Yang menguasai ekonomi. Kita yang miskin ni tertindas ni, kita pula dipanggil resis. Tak mustahil. Tak. Kerana itu untuk saya menilai kembali apa yang berlaku pada Mei 13 ni adalah perjuangan kelas. Perjuangan kelas, orang Melayu marah terhadap orang kaya Cina. Memang kaya Melayu tapi sebenarnya class struggle, perjuangan kelas. Daripada segi pandangan Marxis ini kelas. Seperti juga yang berlaku di Perancis itu, di mana orang-orang pendatang Algeria semua itu, mereka yang termiskin, mereka bangun menentang, tak boleh panggil mereka resis kerana mereka ini memperjuangkan mereka miskin. Jadi you faham tak? There's a class struggle ni, perjuangan kelas. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, jaya di laut, darat, dan udara. Dukung terus channel ini, dan nantikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.